Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, so sekarang dah pukul 9. Hari ini kita kembali lagi. Tajuk tinggal legacy emas, tinggalkan kekayaan bukan pergaduhan. So saya rasa semua maklum ya, dekat MIM Gold ni kita ada iHibah MIM. Ini kolaborasi antara MIM dengan Palladium Trustee. So saya rasa ini memang first lah syarikat emas yang buat khas untuk klien MIM. iHibah ni mudah. Kalau anda semua perasan, kita ada bahagian nomini, ya, kita kena isi seorang atau dua orang. Nomini tu hanyalah penama, ya. Maksudnya dia pemegang amanah, bukan penerima. Jadi dengan adanya iHibah MIM ni, lebih memudahkan urusan kita di masa ketiadaan kita nanti. Okey, saya pun tak nak panjangkan. Okay, kita malam ni kita buat cepat dan padat. Cik Syah pun dah menunggu. So saya serahkan sesi ni kepada Syah. Jom sebelum ni saya selalu lupa. Astagfirullahaladzim. Okey, kita mulakan malam ni dengan surah Al-Fatihah. Okey, baik, kita mulakan. Cik Syah, saya serahkan pada Cik Syah. Sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Juliani. Dengar suara saya? Dengar. Okey, boleh saya share slide ke? Boleh. Boleh share. Semua nampak Jelas. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, seperti yang semua sedia maklum, hari ini kita akan sampaikan mengenai legasi emas, tinggalkan kekayaan bukan pergaduhan, tapi untuk siri kedua. Seperti yang semua sedia dah maklum, siri pertama kita dah cover mengenai apakah itu harta pusaka, apakah permasalahan mengenai pusaka, proses pentadbiran harta pusaka, kita sentuh sikit penghujung itu apakah perancangan harta pusaka dan kaedah yang hari ini yang kita akan bincangkan lebih lanjut lah. Jadi dengan adanya siri kedua ni kita akan cover mengenai perancangan harta pusaka, kaedah untuk perancangan harta pusaka, kita sentuh mengenai wasiat. Saya rasa hibah dan amanah ni kalau sempat hari ni kita sentuh, tapi saya rasa tak sempat ni, tapi kalau sempat kita akan sentuh untuk siri ketiga nanti. Yang itu paling penting sebenarnya. Untuk wasiat pun kita akan sentuh mengenai bagaimana harta emas tu untuk boleh kita wasiatkan, dan yang paling penting hibah emas tu sendiri. Nanti itu akan masuk dalam siri ketiga insya-Allah. Kalau sempat hari ni saya sentuh hari ni. Okey. Sebab hari ni dia sangat padat, kita nak tahu apa dia perancangan harta pusaka ni. Jadi kita tahu. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut mengenai perancangan harta pusaka ni, adalah satu perancangan yang kita buat untuk memastikan apabila berlaku kematian ke atas diri kita, kan, pertukaran hak milik harta yang berlaku daripada kita kepada waris-waris kita itu dia adalah pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Dan kita merancang supaya pembahagian itu lebih mudah, lebih teratur, lebih cepat dan lebih murah. Itu yang penting. Semua kena tahu mengenai perancangan harta pusaka ni. Sebabnya kalau kita tak betul-betul merancang, kos pentadbiran harta pusaka tu boleh jadi sangat tinggi. Saya beri satu contoh lah. Mengenai kita punya MIM iHibah kita. MIM iHibah kita, kan, apabila seorang tu dia subscribe MIM iHibah, dia pembayaran dalam RM400 untuk yang utama kan. Okey, lepas tu you just imagine kalau berlaku kematian, kan, fee pentadbiran pusaka untuk harta hibah tak sampai pun 3%. Tak sampai pun 5%, tak sampai pun 0.3, 0.5%. Tetapi kalau pengurusan pusaka itu dibuat berdasarkan kepada surat kuasa mentadbir ataupun berdasarkan kepada pentadbiran harta pusaka selepas kematian, dia punya fee tu adalah di antara 1 hingga 5%. Perbezaan dia sangat nyata. Kita ambil contoh kalau syarikat amanah macam Amanah Raya. Dia start dia charge dia punya fee tu, memang ada kat website dia tulis first 25,000 adalah 5%. Just imagine kalau you ada 25,000 punya nilai emas, kalau dia buat pentadbiran pusaka kena bayar 25%, kena bayar 5% dia punya fee pentadbiran pusaka. Jadi kalau kita merancangkan baik, buat MIM iHibah, kalau pelaksanaan selepas meninggal besok tak sampai pun 1%. 0.5% macam tu saja.
Jadi itu kelebihan ni kalau kita buat merancang dengan baik. Sebab itulah pentingnya merancang harta pusaka, nak pastikan harta tu sampai kepada waris kita dengan teratur, dengan cepat, dan yang paling penting dia tidak melibatkan kos yang sangat tinggi. Sebab tu kita kena merancang ya. Okey. Apa ataupun kenapa keperluan untuk kita buat perancangan harta pusaka ni? Kenapa nombor satu, bila kita buat perancangan, kita akan menjawab satu soalan yang paling penting. Soalan dia macam ni. Kalau saya meninggal dunia, kan, siapa yang akan urus harta pusaka saya? Okey, bila kita cuba duduk sejenak, kita fikir. Kalau saya meninggal nanti, siapa nak urus harta pusaka saya? Isteri saya? Cukup ke masa isteri kita nak buat? Tahu ke dia nak buat macam mana? Dia nak uruskan dekat mana? Apa dokumen yang kena ada? Jadi, apa proses dia? Kalau mesti kita kerjakan, mengikut kajian yang kami buat, untuk membuat pentadbiran harta pusaka untuk sesuatu harta pusaka seseorang itu, dia memerlukan hampir 30 hari bekerja. Itu adalah survey yang kami buat mengenai kajian yang kami buat mengenai pengurusan harta pusaka. Kenapa dia macam tu? Nombor satu, bila buat permohonan, you tak boleh buat permohonan masa cuti. Kena buat masa bekerja. Nak dapatkan maklumat, kan? You kena pergi kat bank. You kena pergi bank masa hari bekerja. Berapa bank ada? 5 bank. 5 bank kena pergi masa hari bekerja. Lepas tu pejabat tanah. Kalau you hanya tanah dekat Melaka, kena pergi Melaka pula. Ambil cuti lagi pergi Melaka. Di mana negeri tanah itu berada, di situ yang kita kena buat carian untuk dapatkan maklumat. Itu baru carian. Nanti besok dah dapat surat kuasa, nak kena pergi buat pertukaran hak milik, kena pergi lagi. Jadi, adakah masa itu mencukupi untuk orang yang kita rasa boleh buat kerja tu? Adakah dia tahu? Jadi perkara-perkara itu penting. Sebab tu kita kena buat perancangan awal-awal. Dan lepas tu kedua, apa yang kita nak soalan yang kita nak jawab kan, apakah pasangan kita tahu apa yang kita tinggalkan? Tahu ke apa isteri kita ada? Apa suami kita ada? Kadang-kadang pasangan dia malu nak tanya. Dia malu nak tanya pada isteri dia apa yang you ada. Kan? Setengah pula yang isteri nak tanya suami pun salah kan, nanti dia kata nak tahu pasal harta dia kan. Jadi akan ada sesuatu harta yang tidak diketahui. Sebab tu banyak kes yang berlaku ya, yang ada 90 bilion harta yang terbiar tu kan, kebanyakannya kes macam ni lah, tak tahu ada harta tu. Kalau you senang saja, you tak ada masalah. Susah nak senang kan, kalau you pergi di the mall Kuala Lumpur tu kan, dulu the mall, sekarang ni dia tu Sunway kot nama dia. Dekat situ you jalan terus sempang first sempang kiri ke Coket, you jalan terus lagi, dekat tengah-tengah tu you nampak satu rumah. Rumah tu rumah banglo yang terbiar kan, yang itu sebab tidak tahu siapa dia punya pemilik dia. Dia terbiar macam tu saja. Sebenarnya nilai tanah kat situ saya rasa that house tu je dalam 5 juta, 6 juta. Tapi benda tu jadi terbantuk sebab tak tahu siapa punya. Kenapa tak tahu? Mungkin pasangan dia tak tahu. Sebab dekat Malaysia tak ada sistem yang kita boleh simple cari je. Kan? Pergi dekat sistem, letak nombor IC kita. Dapat tahu kat tanah tak boleh. Itu masalah pertama dia. Tak minyak lagi. Kenapa tak soalan ke? Tak ada Okey. Alright. Lepas tu yang kedua ya. Kedua adalah ketiga kita tanya kan, adakah kita ada anak-anak yang di bawah umur? Kalau ada kan, siapa nak jaga dia orang? Siapa nak jaga harta mereka? Itu semua penting juga untuk kita buat perancangan harta. Sebab kita tak tahu, mungkin kita meninggal dari umur kita 80, tak ada anak bawah umur, tapi mungkin juga kita meninggal bila umur kita 30 tahun, 40 tahun dan anak kita masih kecil. Kan? Kena pula kaum-kaum ibu ni kan. Kaum ibu ni kalau dia duduk fikir, kalau aku meninggal ni boleh ke laki aku jaga anak-anak aku ni? Dia fikir macam tu pula. Nanti kahwin baru pula. Nanti mak tiri jahat pula. Macam-macam fikir. Sebab tu kita kena buat perancangan juga pada masa yang sama. Jadi perancangan yang betul-betul jitu tu boleh menyebabkan, contoh bila ada anak berumur. Kan? Bila sekiranya buat perancangan harta yang betul, akan ada pemegang amanah yang pegang bagian anak tu. Jadi pasangan yang hidup tak boleh simpan ambil je duit tu. Dia hanyalah sebagai penjaga atau guardian saja. Jadi kalau buat perancangan betul, nanti macam pemegang amanah, dia akan hold bahagian anak tu sehingga umur dia 18 tahun, baru dia bagi pada anak-anak yang bawah umur tadi tu. Itu dia antara perancangan-perancangan yang bagus lah. Okey, seterusnya. Perkara-perkara yang tiga tu adalah main question ataupun persoalan utama untuk kita fikirkan
jawapan dia. Dan sebab itulah kita kena merancang. Kalau kita tak buat hari ini, kan, memang pada saya akan menyebabkan kerugian lah untuk masa depan. Okey. Sekarang kita tengok apa dia kaedah perancangan. Kita ada wasiat. Wasiat ni saya rasa common sangat lah. Semua orang tahu pasal wasiat. Semua orang tahu pasal wasiat lately. Dia tak macam mula-mula saya masuk bidang ni, saya masuk bidang 2004. Orang tak tahu apa wasiat, apa hibah, kan, apa dia amanah, orang tak tahu. Tapi lately, alhamdulillah, semua orang hampir tahulah. Saya ambil contoh masa saya masuk amanah raya tahun 2004 dulu, kan, ada 2000 lebih pewasiat ataupun pelanggan yang bawa perancangan harta pusaka dekat amanah raya. Pada masa tu 2000 lebih je. Dan dalam 2000 lebih tu orang Islam satu orang je. Selebihnya semua bukan Islam. Tapi alhamdulillah bila saya tinggal amanah raya 2010, ada 600,000 dah orang yang membuat perancangan harta pusaka, dan jumlah tu 90% adalah orang Islam. Alhamdulillah. Dah ramai orang Islam sedar mengenai pentingnya perancangan harta pusaka ni. Jadi pada wasiat tu mungkin ramai orang dah tahulah. Hibah ni pun kita akan explain nanti. Hibah adalah hadiah. Masa saya kata tahu ada macam-macam pula hibah lah. Ada hibah harta, ada hibah mutlak, hibah amanah, hibah harta bercagar, ada produk dikasih hibah, ada hibah emas, dan juga ada amanah. Itu di antara kaedah-kaedah perancangan harta pusaka. Dan hari ini kita nak sentuh mengenai wasiat. Hari ini sentuh wasiat. Okey, dia orang tanya apa dia wasiat tu? Okey, wasiat tu maksudnya adalah ikrar. Ikrar yang dibuat oleh seseorang, dia buat pada masa hidup dia ke atas hartanya dan manfaatnya dilaksanakan untuk tujuan kebajikan atau dibenarkan syarak selepas kematian. Maksudnya buat perancangan sekarang, ikrar yang dibuat pada masa hidup, pelaksanaannya dah mati nanti. Itu dia wasiat. Dia cut off dia, wasiat ni buat sekarang, dah mati baru ada pelaksanaan dia. Kenapa jadi macam tu? Okey, sebarang harta yang dimiliki oleh kita sekarang semasa hidup adalah milik kita. Until di saat kita meninggal dunia, katalah kita meninggal dunia 12, 1 minit. 12, 1 minit tu kita meninggal, 12, maksudnya 12, 1 minit, 1 saat, harta tu dah bukan milik si mati tadi. Dia adalah milik waris. Dalam Islam, hukum faraid lah. Masuknya masa mati je kita terus automatik dia jadi faraid. Itu dia. Sebab itulah sama seperti wasiat. Kita buat perancangan, kita buat ikrar tu sekarang, dan nanti dah meninggal baru pelaksanaan itu. Pelaksanaan pada wasiat itu. Okey. Semua kena tahu juga dekat Malaysia ni kita ada 2 jenis wasiat. Dua jenis wasiat dari segi agama. Kita ada wasiat Islam dan wasiat bukan Islam. Bukan Islam ni termasuklah India, China, semualah. Wasiat bukan Islam ni senang je. Dia nak bagi siapa dia bagilah. You ada kawan-kawan orang Chinese ke, Indian ke, dia tulis wasiat, taklah nama dalam tu Juliani ke. Kan? Bila meninggal memang Juliani dapat dah, tak ada siapa boleh bangkang dah. Sebab tu orang bukan Islam ni pelik-pelik wasiat dia. Ada bagi pada persatuan, pada untuk anjing dia bagi persatuan anjing. Ada yang tak tahu nak bagi siapa, dia pergi ambil buka telefon bagi pada siapa-siapa yang nak bagi. Dekat Portugal, dia tak tahu nak buat apa, dia bagi je, dia ambil je nama ada 30 nama dia bagi saja. Dekat Singapura dia bagi kat orang gaji dia 2 juta Sing dollar. Kan? So orang bukan Islam, wasiat dia boleh bagi ikut apa saja arahan dia. Tapi tidak macam orang Islam. Orang Islam lain sikit. Alright? Okay, sebelum saya pergi kepada lebih detail apa dia wasiat Islam, wasiat orang Islam ni, okey, semua orang kena tahu. Di Malaysia kita ada banyak enactment wasiat. Kenapa ada banyak? Sebab di Malaysia ni kita ada banyak negeri. Semua kita ada negeri, dan negeri-negeri dekat Malaysia ni semua tu ada dia punya enactment sendiri. Kita ada yang paling pertama sekali adalah enactment wasiat orang Islam untuk bagi Selangor, dia buat pindaan 2016. Kita ada enactment wasiat Islam Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang, Sabah, dan paling baru sekali Perak. Kenapa dia macam ni? Semua orang faham kenapa dekat Malaysia ni pengurusan dari segi agama ni adalah tertakluk kepada negeri. 2 perkara yang penting, agama ikut negeri dan juga dia punya tanah. Sebab tu tanah punya kes tadi, kalau you ada tanah dekat Melaka, kena pergi negeri Melaka untuk buat urusan tanah tadi. Itu sebabnya. Dia tak boleh nak buat, kalau tanah kat Melaka, kita nak buat urusan tukar milik kat Selangor, tak boleh. Kena pergi ke Melaka. Okey? Sama juga dengan agama. Sebab masing-masing setiap negeri ada ketua agama masing-masing. Okey? Alright. Kita balik kepada wasiat Islam dia balik. Okay. Untuk bukan Islam tak sama dengan Islam. Orang Islam pun boleh tulis wasiat. Tapi kuat kuasa undang-undang wasiat untuk orang Islam adalah 1
1/3 daripada jumlah harta pusaka bersih kita. Bersih tu maksudnya tolak hutang, kos pengurusan jenazah dah tolak semua. Yang bersih tak lebih daripada 1/3 boleh diberi kepada bukan waris faraid. Boleh diberi kepada bukan waris faraid. Selebihnya mengikut hukum faraid. Maksud kat sini 1/3, okey, you bagi kepada orang bukan waris faraid you. Contohnya anak angkat. Sebab anak angkat tak ada faraid. Anak tiri tak ada faraid, boleh bagi. Untuk suami yang ada anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf pun dia okey, anak tak sah taraf tidak mewarisi harta daripada suami. Dia mewarisi daripada ibu saja, isteri saja. Daripada mak dia mewarisi, daripada bapa tak. Sebab dia anak tak sah taraf. Jadi ayah boleh buat wasiat nak bagi pada anak tak sah taraf dia. Ataupun nak buat amal jariah. Sekarang ni sangat popular untuk orang buat amal jariah. Ramai orang buat wasiat kan. Ada bila dia ambil wasiat ni tujuan dia untuk apa? Untuk dia buat amal jariah. Sebab harta banyak kan. Tak boleh bawa mati pun kan. Jadi bagilah pada waris-waris yang lain dan selepas dibagi 1/3 tu untuk buat amal jariah. Itu ciri-ciri. Dari mana dapat 1/3 harta yang boleh diwasiatkan ni adalah satu peristiwa bila Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit, dia bertanya, "Ya Rasulullah, hartaku terlalu banyak dan aku ingin mewasiatkan hartaku ini." Rasulullah kata tidak boleh. Bagaimana dengan 2/3 ya Rasulullah? Tidak boleh. Bagaimana dengan 1/3? Barulah Rasulullah kata boleh. Sebaik-baiknya meninggalkan harta tu, meninggalkan waris tu biarlah ia berharta daripada waris itu miskin dan meminta-minta. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Dari situlah timbulnya bahawa wasiat untuk orang Islam dibenarkan dan kuasa undang-undang dia 1/3 kepada bukan waris faraid dan baki 2/3 mengikut hukum faraid. Walau bagaimanapun, kalau kita buat wasiat, katalah dalam wasiat tu kita boleh nyatakan, sebab dia ikrar tau, dia boleh buat macam-macam tulisannya. Dia kata dalam wasiat tu 1/3 diberi kepada masjid, rumah anak yatim, mahat tahfiz, 1/3 dia dah buat. Baki dia tu dia kata bagi kepada anak dan isteri saya sama rata. Dia boleh dibenarkan. Dibenarkan, tetapi dengan syarat bila dah meninggal nanti tak dibacakan wasiat, semua waris faraid bersetuju. Kata sama rata. Nanti tapi okey, yang ini pun penting juga kena tahu contoh dia. Memang dalam wasiat katalah bagi sama rata. Masa baca wasiat memang dinyatakan bagi sama rata di antara isteri dan anak-anak. Tapi sebenarnya ikut hukum faraid, mak dapat, isteri dapat 1/8. Anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Kan? Baki dia tu. Tapi dinyatakan sama rata dan boleh dapat persetujuan daripada semua dan pada masa sama diorang tahu hak faraid diorang berapa banyak. Itu yang penting. Sebab tu macam bila saya baca wasiat, saya akan nyata dulu. Sebelum sesi baca wasiat ni, saya kata saya nak kongsikan dulu mengenai hukum faraid. Saya kata ni bila kita buat khutbah wasiat lah. Bila customer meninggal. Saya kata sebagai isteri, akak punya bahagian 1/8. Baki dia 7/8 tu, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Nanti kita kirakan matematik tu dia. So diorang dah tahu bahagian faraid diorang. Walau bagaimanapun, apa isi wasiat kita baca sekarang. Kita pun baca lah. Katalah dia kata bagi sama rata antara semua anak-anak dan isteri. Semua setuju? Setuju. Boleh proceed. Boleh pelaksanaan dia boleh. Yang penting. Kalau tak setuju, siapa tak setuju? Berapa bahagian faraid dia? Kita kira bahagian faraid dia. Sebab kita tidak boleh menidakkan faraid seseorang itu walaupun dengan wasiat. Sebab wasiat ni dia punya kuat. Undang-undang dia kuat, kuasa dia hanya kepada 1/3 tadi je. Selebihnya masih mengikut hukum faraid. Itu dia mengenai wasiat. Okey. Ini step dia lah. Sama juga step dia kan. Nak kena settlekan perkebumian dulu, settlekan hutang dulu, dan kalau ada harta sepencarian. Yang ini nanti kita akan ada satu topik cantik ni, harta sepencarian ni. Yang ini kepada ibu-ibu lah ni. Tahu harta sepencarian ni sebab harta sepencarian ni penting. Jadi saya sentuh sikit harta sepencarian. Lepas harta sepencarian, baru kita selesaikan wasiat dia. Selepas selesai wasiat dia 1/3 tadi dah bagi, barulah buat pembagian harta pusaka mengikut arahan dalam wasiat ataupun mengikut hukum syarak. Kalau bukan Islam, dia ada akta pembahagian dia sendiri. Okey, saya sentuh sikit mengenai harta sepencarian. Yang ini penting untuk pengetahuan semua, setiap pasangan boleh membuat deklarasi harta sepencarian.
Okey. Apa yang penting harta sepencarian ni? Harta sepencarian ni yang penting sebabnya sekiranya berlaku kematian, sekiranya berlaku kematian, kan, isteri selalu dapat 1/8. Tapi kebanyakan isteri dia pun bayar tong-tong, sama banyak dengan suami untuk installment rumah tu. Tapi nama suami, contoh. Beli rumah nama suami, 100% milik suami. Kan, beli deposit dia 20,000, 20,000 tu duit isteri. Lepas tu setiap bulan seorang 1,000 bayar installment rumah. Okey? Tetapi suami meninggal, isteri dapat 1/8 je. Nampak tak? Kecil kan? Kalau dia ada anak lelaki, tak apa lagi. Kalau dia tak ada anak perempuan, akan ada bahagian rumah tu dapat ke adik-beradik suami pula. Kalau ayah dia tak ada. Sebabnya, you kena tengok, sekiranya kita ada anak lelaki, maksudnya faraid tu dia akan situ, dia asobah kat situ, anak lelaki tu asobah lah. Kalau dia tak ada anak lelaki, dia ada ayah. So dia akan stop dekat ayah sebagai asobah dia. Kan? Tapi kalau tak ada anak lelaki dan tak ada ayah, you ada anak perempuan saja, dia kalau suami you meninggal atau isteri you meninggal, dia akan pergi ke adik-beradik dia pula. Jadi kat situ akan timbul satu macam ketidakpuas hatian lah. Sebabnya deposit dia bayar. Setiap bulan installment dia bayar. Tapi bila bahagi pusaka, dapat pula adik-beradik pula yang, pada dia berfikir tu kan. Adik-beradik tak ada keluarkan modal pun, saya yang bayar, saya dapat sikit, dia kata. Jadi sebab itulah harta sepencarian dia ada. Jadi boleh dibuat tuntutan harta sepencarian. Dan tuntutan harta sepencarian ni ada dua jenis. Satu, harta sepencarian ni adalah ada sumbangan secara terus, maksudnya dia sama-sama bagi bayar duit installment, ataupun yang indirect, maksudnya indirect punya sumbangan, iaitu sumbangan dia punya tenaga dia. Dia basuh baju suami dia, dia masak suami dia, iaitu pun dia buat tuntutan harta sepencarian. Dan untuk pengetahuan juga, harta sepencarian ni dia ada 3 situasi kita bertuntut. Kalau you dah buat deklarasi harta sepencarian, kalau untuk mati, kita macam dekat palladium, kita bagi free je klausa harta sepencarian tu dalam wasiat. Tak payah bayar. Mas tambah je dalam dia punya wasiat. Okey. Tapi harta sepencarian ni penting kena buat deklarasi sebab nak cover lagi 2 situasi lagi. Bukan mati saja. Harta sepencarian pertama, dia akan cover sekiranya kematian. Kedua, sekiranya berlaku perceraian. Bercerai boleh tuntut daripada deklarasi. Dan yang ketiga, sekiranya suami kahwin 2. Bila suami poligami, isteri pun boleh tuntut harta sepencarian. Itu sikit sebanyak mengenai harta sepencarian lah, saya sentuh sikit ya. Nanti kalau besok nanti kita boleh go deep into this topic lah untuk masa-masa depan. Kita ada banyak siri lepas ni. Okey. Mengenai penulisan wasiat untuk emas. Saya sentuh sikit. Untuk emas ni sebenarnya, saya tutup kat sini balik, maaf. Okey. Untuk penulisan, ada sebelum kita ke bahagian seterusnya, ada soalan sini. Dia tanya macam mana kalau dia seorang bujang? Bujang. Pasangan dia, cepat-cepat cari pasangan. Betul. Tapi itu jawapan saya lah. Sini tak jawapan Cik Syah. Jawapan pertama dia memang itulah dia. Cepat-cepat cari pasangan lah. Tapi jawapan untuk hukum, jatuh hukum. Okey, macam ni. Sekiranya seorang yang bujang meninggal dunia, dia punya asabah adalah ayah dia. Mana ayah akan dapat bahagian paling besar lah. Sebab mak akan dapat juga. Kalau ikut hukum, mak dan ayah dapat 1/6, 1/6. Jadi bila berlaku kematian, kalau kita meninggal dunia, kita asabah pada ayah. Kalau ayah dah tak ada, dia akan pergi ke adik-beradik. Adik-beradik tu, adik-beradik lelaki pun dapat, adik-beradik perempuan pun dapat. Saya punya advice kepada yang single mingle ni, kan? You paling tidak you buat wasiat. Saya ramai orang yang single buat wasiat. Nombor satu, ni bukannya saya cakap lah, ini pelanggan saya cakap. Dia kata sebab saya single, saya ni, sebab tu saya nak buat wasiat, sebab saya nak buat amal jariah. Dia kata, nombor satu sebab saya tak ada anak. Sekiranya apa jadi pada saya, siapalah yang nak doakan saya, kata dia kan. Paling tidak dengan wasiat saya ni, saya boleh buat amal jariah sebanyak 1/3 untuk harta hafiz, anak yatim, insyaAllah. Semoga dengan ni, dan adalah doa-doa orang yang dapat sampai kepada saya, dia kata insyaAllah. Macam itulah lebih kurang dia punya konsep orang-orang single ni. Paling tidak kena ada wasiat lah. Memang elok kita tinggalkan untuk mak ayah kita, betul. Tapi kita tak tahu siapa yang pergi dulu. Kalau mak ayah pergi dulu, kau tak ada wasiat, ujung-ujung pergi adik-beradik.
Kan, adik-beradik pun boleh je, tak ada masalah bagi adik-beradik. Tapi untuk diri sendiri tu paling tidak kita adalah buat wasiat tu untuk amal jariah dan juga infak. Macam hari ni saya jumpa satu pelanggan, dia punya arahan kan dalam dia punya apa ni, wasiat dia, RM200 sebulan bagi dekat satu mahatafis. Tak banyak pun. Kita tak perlukan harta yang banyak. RM200. RM200, dia kata satu lagi tu, dia kata RM200 setiap bulan untuk masjid dekat kampung Tuku sana. Jadi itu di antara arahan dia. Itu tidak ada masalah. Macam contoh saya bagi pelanggan, dia punya arahan dia belikan pisang setiap Jumaat atau sepanjang Jumaat bagi. Jadi kami sebagai pentadbir kena buat lah. Nampak simple dia kerja pentadbir ni, tapi kalau dia dah buat amal jariah, dia dah bagi pisang kat masjid setiap Jumaat, kita kena buat juga. Jadi itu dia punya kelebihan. Dia terjawab lah, itulah yang bujang punya, kat situlah selalunya isu dia. Dia tak ada asobah kat tempat lain, dia asobah kat ayah, kalau ayah tak ada, pergi kat adik-adik. Tapi mak kata Puan Ju tadi lah, kahwin lah, insyaAllah ada rezeki tu. Okey. Seterusnya, mengenai emas. Saya sentuh mengenai emas. Emas ni satu perkara yang paling susah adalah pengenal pastian emas itu. Okey? Alright. Kalau ada akaun emas dengan MIM Gold, boleh dinyatakan dalam wasiat dan dengan memberi nombor akaun dia. Maaf saya kata masih tertakluk pada hukum faraid, kecuali emas tu you nak buat amal jariah, kan? You buat amal jariah emas di MIM Gold, contohnya lah kan. Dan dalam wasiat tulis untuk buat amal jariah. Kalau tak lebih 1/3, tak ada masalah, kita boleh proceed. So pihak kami kalau nak buat wasiat dengan Palladium, kami dapatkan perintah daripada mahkamah dan kami akan pergi kat MIM Gold dan ambil gold dia untuk buat amal jariah. Itu kalau dia buat emas dalam wasiat dia. Kalau emas yang lain, contohnya emas perhiasan. Untuk emas perhiasan, kita akan ambil gambar untuk di-attachkan sekali dengan wasiat tu. Sebab takut nanti hanya dengan bagi contoh-contoh saja, contohnya macam gelang saya ada bunga ros lah apa semua, tak boleh, susah. Dan kita akan memudahkan cara, kita akan ambil gambar juga, nak pastikan dalam wasiat tu, emas tu diberi kepada siapa yang bagi tu ada dan kepastian tu akan ada dengan adanya gambar tersebut. Itu kalau kita nak buat pancangan harta emas dalam kita punya wasiat. Tapi macam akaun tu pada saya nak lagi cantik, dan buatlah dengan MIM Ahibah. Bila buat wasiat contoh, you bagi harta emas tu dalam wasiat, dia tertakluk kepada fee pentadbiran harta pusaka. Palladium, macam syarikat kami paling rendah lah. Kami hanya charge 1% sahaja daripada nilai harta pentadbiran pusaka tu lah. Macam emas katalah, dia ada emas saja. Dia ada emas bernilai RM100,000. Fee kami adalah 1% one off. Syarikat amanah swasta lain biasanya akan charge per annum. 1.8% setiap tahun. Selagi tak selesai kes tu, dia akan charge. Kalau macam amanah lain, charge sekali je, tapi dia start dengan 5%. Kan? Jadi kami ni alhamdulillah paling rendah lah 1%. Tapi still 1% tu kan, dia punya fee tu agak tinggi. Kalau bandingkan dengan MIM Ahibah tu sangat agak tinggi. Itu menyebabkan MIM Ahibah tu lebih menarik untuk you all ambil nanti untuk you subscribe kan, sebabnya pelaksanaannya itu sangat murah. Okey. Itu untuk emas. Kita ada berapa lagi? Kita ada dalam 20 minit. Okey. Saya nak cerita yang ini pula, kelebihan nak menulis wasiat ni. Dengan kita menulis wasiat tu, banyak kelebihan yang kita dapat perolehi. Pertama, dengan adanya wasiat, kita dah lantik siapa yang nak menjadi wasi atau pentadbir harta kita. Kalau tak ada individu yang kita percaya, boleh lantik syarikat amanah macam Palladium. Ada setengah orang kata, kalau lantik individu tak payah bayar lah, memang tak payah bayar. Tapi mengikut undang-undang, saya satu kes ni, dia lantik anak sulung dia untuk mentadbir. Okay, lepas tu bila dah habis, ayah dia meninggal, anak sulung mentadbir lah. Dan anak sulung dia charge 5%. Tak boleh nak salahkan dia sebab dalam undang-undang, dalam akta memang membenarkan sesiapa yang menjadi pentadbir untuk charge 5% maksimum. Dia charge maksimum, jadi adik lain tak puas hati pula kan. Jadi itu dia tak ada dia dah tak cakap awal-awal berapa dia nak charge. Dia nanti individu dia hak nak charge dia punya fee pentadbir pusaka dan juga kos-kos dia yang lain. Contoh kos transportation dia, kos minyak dia kena bayar. Jadi kalau macam dengan syarikat amanah macam Palladium, kita dah cakap awal-awal dah 1%. 1% lah.
dan kita takkan charge lebih daripada 1%. Itu kelebihan dia lah kalau kita buat dengan syarikat amanah korporat macam kami lah ataupun wasi korporat lah. Jadi dengan adanya wasiat, kita dah tahu siapa yang akan menguruskan harta kita, kita dah tahu siapa yang akan mentadbir harta kita, adakah dia boleh percaya ke tak percaya ke, semua kita dah tahu dah. Orang yang kita lantik tu boleh percaya. Alright. Apa kelebihan tulis wasiat nombor 2? Macam saya kata tadi, dengan tulis wasiat, kita boleh beri 1/3 daripada jumlah harta kita kepada orang-orang yang bukan waris faraid kita. Anak angkat, anak tiri, anak taksaf, taraf, waris bukan Islam, ini siapa yang mu'alaf, mak ayah bukan Islam pun boleh diberi dalam wasiat dia yang tidak lebih 1/3 tadi. Nak buat wakaf pun boleh, nak buat sedekah, infak, amal jariah, semua boleh. Sebab 1/3 ni tak ada siapa boleh bangkang. Tak ada siapa pun boleh bangkang, walaupun isteri kita, walaupun waris faraid kita. Dia boleh dilaksanakan tanpa perlu persetujuan. Okey. Nombor 3, kelebihan tulis wasiat, dia mempercepatkan proses pentadbiran pusaka. Kenapa cepat? Kalau dalam buat wasiat, kita dah tulis awal-awal dah siapa, apa harta kita, kepada siapa kita nak bagi, semua dah ada. Kalau tak ada wasiat, nak cari siapa, harta kat mana dah delay sampai berbulan-bulan. Lepas tu waris pula kan. Cari-cari waris, dapat tahu pula waris ayah tanpa kita tahu ayah kahwin 2 pula. Dah nak kena cari waris nombor 2 pula. Kan? Itu semua akan melambatkan proses. Nak cari harta, nak buat carian, semua tu perlukan maklumat mengenai harta pusaka. Jadi dengan adanya wasiat, dah ada semua maklumat, mudah cara. Apa lagi pentingnya ada wasiat? Yang ketiga, pembayaran hutang. Wasiat bukan sahaja untuk kita meninggalkan harta, ia juga perlu untuk kita buat bayar hutang. So bila ada wasiat, kan, kita akan bayar segala hutang yang ada. Contohnya ada setengah orang tu, saya ada satu kes ni, dia orang yang gila gold lah. Gila beli apa, ada makcik ni dia banyak ada gold. Gold dia memang makan kilo lah banyak dia. So bila dia meninggal dunia, dia tak ada harta, dia ada harta rumah satu saja. Selebihnya dia ada tunai dan juga gold. Pada masa sama, rumah dia ada hutang dan dia tak ada MRTT ataupun MLTT ataupun MRTA, MLTA, dia tak ada insurans. So hutang tu nak kena bayar, kan? Nasib baik dia ada banyak gold. So kita boleh liquidkan gold dia untuk bayar hutang rumah dia. Dan anak-anak dia boleh duduk kat rumah tu. Sebab suami dia dah tak ada. Jadi itu pembayaran hutang tu sangat penting. Dan pembayaran hutang untuk orang Islam ada 2. Kita akan jelaskan, satu hutang kepada dunia, pada bank, kredit card, semua kita akan bayar, dan hutang pada Allah termasuklah haji, kita buatkan badal haji, dan juga bila ada wasiat juga, kalau dengan syarikat amanah, kita akan selesaikan badal haji, kita akan selesaikan zakat dia. Kita akan cek ada tak bayar zakat. Kalau anak nak kata ayah sentiasa bayar zakat, kita bayar zakat tahun terakhir saja. Kalau ayah yang sakit, kita perlukan bayar fidyah untuk dia, dan kita akan bayarkan fidyah. Fidyah ni mengikut cupak beras lah kan. Jadi kita akan bayar fidyah untuk si mati tadi. So settle, maksudnya kalau dah tak puasa, kita ada customer yang tak puasa sampai 15 tahun, tak ada puasa kan, kita bayarkan fidyah dia 15 tahun. Lepas tu dia punya zakat dia punya tahun terakhir tu kita bayarkan zakat dia. So kita kena clearkan orang mati dulu, bukan bagi harta dulu. Tu kelebihan dia. So dalam wasiat ni, pentadbir akan selesaikan semua hutang-hutang yang disenaraikan. Kan, kadang-kadang tak senarai, nanti tak tahu hutang kat mana. Jadi dengan ada wasiat dah senaraikan hutang. Lepas tu dengan adanya penulisan wasiat ni, semuanya proper, tidak akan berlaku pertelingkahan di kalangan waris. Isu selalunya, kalau tak ada wasiat ni, banyak orang claim. Dia kata, mak kata nak bagi aku rumah ni, mak kata nak bagi aku gelang ni, mak kata nak bagi aku kereta ni. Jadi benda tu, bila claim, yang lain pula tak ada saksi, kan, hanya one to one saja, benda tu akan start menimbulkan pertelingkahan. Jadi dengan adanya wasiat dah nyata awal-awal dah. Rumah di Damansara bagi ke anak sulung. Rumah kat Rawang bagi ke anak nombor 2. Rumah di mana? Di Melaka bagi kepada anak bongsu. Pada isteri, rumah kat Damansara bagi. Contohnya kan. Jadi dah nyatakan dalam wasiat tu dah. Mudah nak buat pembahagian. Sebab dia senaraikan. Senaraikan waris penting juga. Okey, soalan kata, tapi wasiat tetap boleh dicabar. Yes, betul. Wasiat yang tak boleh dicabar adalah 1/3 tadi.
1/3 tadi yang kita beri kepada bukan waris farid tak boleh dicabar. Tapi kalau yang baki 2/3 tu katalah bagi sama rata ataupun dah dinyatakan bagi pada siapa, iaitu masih boleh dicabar. Jadi kalau nak buat benda tu, perkara tu kena adalah maksudnya penerangan jelas. Contoh saya ada satu cerita di mana satu orang abang sulung tak dapat harta. Abang sulung tak dapat harta dalam wasiat ayah dia. Kan? Tetapi ayah dia dah nyatakan. Ayah dia nyatakan bahawa anak sulung dia tu dia tak bagi harta. Kenapa? Sebab dia dah dapat satu harta rumah yang telah ayah dihibahkan pada dia. Tu cara tu sebabnya dalam wasiat kena nyatakan. Jadi kalau dia tak puas hati pun at least dia nampaklah sebab kenapa dia tak dapat. Contoh kan. Dan lagi satu, pengalaman saya bila wasiat ni, kena lantik syarikat amanah. Tak kisah terima mana pun tepati sebabnya kalau lantik individu, yang itu selalu akan isu, orang akan berlakunya bangkangan. You just bayangkan, kalau ayah tulis wasiat, lantik adik nombor 3, jadi pentadbir. Bila dia baca wasiat, dia nak start baca wasiat, orang dah komplain dah. Kan? Kalau macam syarikat amanah, dia akan buat secara formal. Dia akan buat proper. Proper macam Assalamualaikum, sesi malam ni sebelum kita bercakap baca Fatihah untuk arwah. Lepas tu sesi malam ni kita ada sesi pembacaan wasiat untuk arwah si Polan binti Polan. Okey, lepas tu dinyatakan juga pada malam tu sebelum kita mulakan wasiat, baca wasiat ni semua orang perlu tahulah bahagian faraid masing-masing. Suami isteri berapa, suami berapa, mak ayah berapa, anak-anak berapa, bahagian peratusan dia. Okey. Dan dalam wasiat ni pula ada dinyatakan ikrar si mati untuk mencadang ataupun memberi satu ikrar supaya pembahagian ni dilaksanakan mengikut apa yang dia cadangkan dalam wasiat dia. Kita boleh bacakan wasiat dia. Dan wasiat tu nanti dalam hujung tu akan biasanya pewasiat tu akan ada tu satu klausa dikatakan dia berharap bahawa semua orang bersetuju dengan pemberian dia ni atas sebab-sebab yang telah dinyatakan tadi. Tu di antara cara-cara sesuatu pembacaan wasiat dilaksanakan oleh syarikat amanah ataupun syarikat corporate amanah. Tapi tak bangkang, still boleh bangkang. Jadi untuk kes yang macam bangkang, untuk poin soalan tadi, untuk mengelakkan dibangkang, boleh buat cara lain iaitu boleh buat hibah. Tu sebab tu macam dekat mim hibah tu, dah ada hibahnya. Bila ada hibah tu, maknanya tak ada siapa nak boleh bangkang dah untuk mim hibah tu. Jadi untuk pengetahuan juga, untuk jangan sentuh sikit mengenai mim hibah ni, kan? Dia mim hibah yang kita laksanakan tu, dia berkonsepkan secara mutlak. Jadi maknanya tak ada siapa nak boleh nak banyak-banyak pertikaikan lagi lah. Dan ia dilaksanakan mengikut hukum syarak. Nanti kita akan sentuh mengenai dia punya penerangan lebih jelas mengenai mim hibah nanti ya. Okey. Dan yang ketujuh, mengenai harta sepencarian. Saya telah tadi punya harta sepencarian, tapi kalau tulis wasiat ni, kalau spesifik di Palladium, kan, harta sepencarian boleh dimasukkan dalam wasiat. Boleh masukkan wasiat sekali, sekarang percuma. Alright. Itu kelebihan dia kalau buat wasiat kat Palladium lah, tak payah bayar. Palladium ni wasiat dia sekali charge dia, sekali bayar je. Tak ada ikut klausa ke tak ada. Dia memang satu harga saja. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat dalam wasiat? Dalam wasiat kita boleh melantik penjaga bagi anak yang bawah umur 18 tahun. Contohnya kita ada anak yang berumur 12 tahun. Kita boleh lantik. Sekiranya berlaku kematian ke atas saya dan pasangan saya, kan, saya melantik kakak saya atau adik saya menjadi penjaga kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun tadi. Ini penting. Sebabnya semasa saya di Amanah Raya, banyak isu timbul bila tak ada wasiat. Kalau yang mati tu ada duit, semua berebut nak jaga. Semua berebut nak jaga. Tapi basically jaga ada duit lah, aku tak ada duit, kita nak jaganya. Kan? Jadi berlaku banyak yang ketidakterusan lah mengenai penjaga yang tidak dipercayai lah. Jadi dengan tidak-tidaknya dengan wasiat kita dah lantik siapa yang akan jaga. Saya pernah satu contoh ini kat syarikat sebelum saya kerja dulu. Ini mengenai di mana pasangan ni, satu pasangan berkahwin dan dia mendapat seorang anak. Okey. Sekali selepas beberapa tahun, isteri dia meninggal dunia. So tinggallah si suami dan anak mereka berdua sahaja. Dan ada rezeki selepas tu si suami berkahwin baru. Berkahwin baru. Bila berkahwin baru, okey, semasa
suami tu hidup lagi kan, dia sebagai penjaga. Jadi harta-harta semua tu ditadbir dan diuruskan untuk yang bawah umur tadi, anak dia bawah umur tadi, pemegang amanah dia cakap amanah pegang lah. Sebab budak tu bawah umur. Dan kita akan disburse setiap bulan lah berapa dia punya kos-kos cara hidup dia semua, perbelanjaan dia kita akan bayarkan kepada penjaga iaitu ayah dia. Dan ayah kahwin lagi satu. Okay, lepas tu ayah pula meninggal dunia. Okay, dalam situasi begini, kan, mak tiri buat permohonan untuk jadi penjaga lah. Okay, dan duit masih lagi dekat syarikat amanah untuk anak bawah umur ni. Okay, dibagilah duit setiap bulan. Dan syarikat amanah ni, dia bukannya, selalunya syarikat amanah dia tak lepas tangan saja macam tu Dia akan pergi buat spot check, inspection, sebab dia disperse duit untuk anak ni. Kita ada 2-3 kes yang pembohong macam ni lah, yang pemelot ni. Lepas tu bila buat spot check kan, rupanya sekali buat spot check ke rumah tu, tengok anak tadi yang mak tiri dia jaga diletak dalam reban ayam. Di reban ayam Anak tu dia bukan dalam rumah, dia dalam reban ayam. Dan kita buat report polis, dan benda tu juga kita pastikan bahawa mak dia tu, mak tiri tak akan dapat dia penjaga. Tu kelebihan dia kalau ada syarikat amanah terlibat. Tu satu. Kedua, yang punya satu kes lagi, bila mak meninggal, mak ke isteri saya lupa dah. Mak meninggal. Mak ke suami ke ayah meninggal. Mak meninggal. Mak meninggal, anak-anak ayah jaga. So ayah sebagai penjaga lah kan. Dan cost of living sebagai penjaga kita akan bagi pada ayah. Kan, lepas tu ayah ni pun boleh tahan juga lah, minta nak keluarkan duit amanah tu, sebab dia boleh keluarkan duit amanah tu sekiranya nak pakai untuk hari raya, di baju raya boleh dibenarkan Dan setiap bulan bagi pada ayah. Satu hari tu dia minta macam pelik-pelik ni, kita dah start buat investigation Kita buat investigation, kita tengok rupanya anak tu tak duduk dengan ayah. Dia duduk dengan datuk dia kat Kuala Lumpur, kat Selangor, ayah dia kat Johor. Rupanya selama hari ni kita bagi duit, ayah dia yang pakai duit kos sara hidup untuk anak ni, ayah dia dapat tu pakai untuk diri sendiri. Kat situ kita buat arrangement, dapatkan mentah mahkamah, sebabnya yang jaga tu adalah dia punya bapak mentua dia. Datuk pada budak-budak tu. Dan kita pun bagilah pada datuk dia tu. Tu yang pentingnya kalau dia syarikat amanah yang akan mengkawal selia anak-anak bawah umur ni. Dan seterusnya, apa yang penting? Seperti saya janjikan dengan Ju tadi, ada 7 minit lagi Ju sekejap. Last. Okay, wasiat tauhid. Dalam wasiat juga kita boleh menyatakan satu yang dipanggil wasiat tauhid atau wasiat pesanan. Yang ini pun penting, wasiat pesanan ni. Sekarang lately banyak orang yang menyampaikan isi hati kepada pasangan ataupun anak-anak dia melalui wasiat tauhid ni. Saya banyaklah jumpa kes wasiat tauhid ni. Yang pernah saya tolong satu orang ni, dia kena breast cancer dan dia tulis wasiat tauhid dia. Dalam wasiat tauhid ni dia bagi pernyataan pada mak ayah dia. Dia kata pada ayah dia, kepada ibu yang aku sayangi, dia kata saya ni masalahnya penyedih kan, sebab masa draft tu saya yang draft kan dengan dia kan, dengan pelanggan tu. So bila dia meninggal nak baca tu, baru baca 2-3 patah saya yang menangis. Baru patah saya yang sedih. Sebab kita yang tulis kan, jadi kita kenal orang tu meninggal tu pelanggan kita, jadi dia macam sedih lah, sebab dia masa tu wasiat tauhid tu dia dah cakap kenapa tu dia macam ni, dia katakan. Lepas tu dia cakap pada mak yang aku sayangi, ampuni dosa, dia kata kepada ayah, dia minta maaf kepada ibu, suami, dia kata apa tu, ampuni dosa, dikatakan adalah dia cakap perkara-perkara yang pernah dia buat salah kan, apa tu yang dia rasa perlu dia minta maaf dengan suami dia. Kepada anak-anak, lepas tu dia kata kepada suami kita ni, bila anak ni dia agama sempurna, adalah. Tapi kan saya nak sentuh satu cerita pasal wasiat tauhid ni kan, yang ni saya kongsikan satu cerita pengalaman kita mengenai wasiat tauhid ni. Seorang suami menulis dalam wasiat tauhid dia, menyatakan bahawa dia tahu yang isteri dia ada buat salah dengan dia. Dia yang sedih tu, dia nyatakan kesalahan isteri tu. Dia kata, sebenarnya saya tahu, daripada awal saya dah tahu yang kamu macam ni, kamu macam ni, keluar dengan siapa ni, kamu macam ni. Dia sedih tau. Dan selama hari itulah abang, dia kata, menanggung
kesedihan tu sendirian kan. Tapi benda tu bila sampai kat isteri tu memang mengongong lah. Sebab dia tahu dia buat salah dan suami dia tahu daripada peringkat awal dia buat salah. Tapi suami dia malas nak panjang-panjang, dia kata suami cerita situ, abang tak nak menyebabkan benda ni akan menyebabkan kita berpisah apa semua. Tapi dia kata abang ampunkan dosa kau, kamu tu dia. Oh, nak minta maaf suami tak boleh dah, suami dah meninggal ya. Bayangkanlah kan, itu masih sedih sikit lah. Sedih sikit. Dia cerita, dia tahu kawan-kawan dengan siapa terdekat. Itulah adalah cerita-cerita dia. Saya terpaksa simpan jugalah. Tapi itulah di antara kepentingan wasiat tauhid ni. Jadi dalam wasiat tu boleh nyatakan juga wasiat tauhid untuk bagi pesanan kepada waris-waris kita sekiranya kita tak ada nanti. Okey? Alright. Untuk seterusnya, hibah. Dan saya rasa tak sempat tu hibah ni, kita akan bincangkan minggu depan mengenai hibah, terutamanya hibah emas. Hibah emas ni sangat penting untuk semua orang. Sebab saya harap the next siri 3, lepas habis siri 3 tu, ramai yang hadir akan cepat subscribe dia hibah emas. Saya akan terangkan hibah emas ni untuk siri ketiga ni dengan lebih detail, apakah dia hibah emas, macam mana kita akan buat, apa akad dia, apa ijab dan kabul dia, apa kelebihan nak bagi pada siapa. Kan? Lepas tu dalam hibah ni pula, hibah emas nanti, kita akan terangkan fee yang terlibat, berapa nak subscribe, dah meninggal berapa persen daripada nilai harta emas. Kita akan buat perbezaan dengan syarikat-syarikat amanah lain masa untuk pentadbiran tu nanti berapa, syarikat amanah lain charge berapa kan. Kita akan sentuh juga untuk next siri 3 tu nanti mengenai hibah emas ni, beberapa soalan yang saya dapat daripada pihak ketiga mengenai kerjasama kita dengan Mim Ahibah. Contohnya dia kata apa kena khobat dia bila berlaku. Kita akan terang secara lebih meneliti, lebih dalam mengenai khobat, dia garal ke, ada isu ke, apa ijab dia, kabul dia, semua kita akan beri penerangan lebih jelas mengenai hibah emas lepas ini ya. Okey, saya rasa cukup sampai di sini, dah sekat lagi 2 minit seperti yang saya janjikan dengan Puan Ju, sebab kita ada cabutan bertuah selepas ini. Harap benda ni dapat sikit sebanyak memberi sedikit ilmu kepada semua yang hadir pada malam ni, ya, beri pendedahan sikit mengenai perancangan harta pusaka, mengenai wasiat, dan sikit sebanyak boleh menggerakkan hati kita untuk memulakan perancangan harta, terutama untuk orang Islam lah. Sebab kita tak nak, disebabkan kita tidak merancang dengan baik, ekonomi Islam terjejas. Ekonomi umat Islam sangat terjejas. Banyak tanah-tanah orang Islam terbiar, tak boleh nak dimajukan, berlaku pergaduhan, kan, satu tanah sampai 200 orang, macam mana nak majukan, dan majukan tidak bagi macam mana, ada yang tak setuju, ada yang setuju, jadi susah. Sebab apa? Benda tu tertarik dilambat-lambatkan. Jadi itu di antara perkongsian kita buat malam ni. InsyaAllah selepas ini kita akan dengan siri ketiga, dan seperti saya kata tadi, kita akan sentuh mengenai hibah emas. Saya rasa saya serahkan kepada Puan Ju lah bagi pengurusi majlis untuk aktiviti seterusnya, cabutan bertuah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak Cik Syah atas penjelasan berkaitan wasiat tadi. Banyak yang kita tak tahu tadi ya. So malam ni Cik Syah dah banyak kongsi dengan kita ilmu berkaitan dengan wasiat. Okey. So sekejap ya. Rasanya ramai yang belum daftar kehadiran, minta tolong daftar segera. Kalau tak cukup quorum nanti kan kita tak ada cabutan bertuah. Saya bagi lagi mungkin 2 minit. Kita tengok semula. Cik Syah, sementara tu saya nak tanya, macam Cik Syah tadi kata tadi kita perlu sebaiknya dengan trustee kan untuk wasiat dan hibah dan segalanya. Andai kata kita buat dengan perseorangan tapi seorang lawyer, apa beza tu kalau kita ambil lawyer untuk uruskan harta kita di masa ketiadaan kita dengan beza kalau kita ambil trustee? Apa beza dia? Ada perbezaan dia ya. Kenapa saya bila buka tak keluar? Kejap saya tengok. Sebab saya ada 2 tadi. Okey, tak apa. Yang sini pun tak keluar juga muka saya. Kenapa muka saya tak keluar? Keluar ke? Keluar, alhamdulillah. Keluar. Okey. Untuk pengetahuan semua ya, perbezaan kita buat wasiat dengan syarikat amanah dengan lawyer ya. Kalau kita buat wasiat dengan lawyer, pihak lawyer, peguam, apa akan jadi? Kita tidak boleh melantik syarikat guaman itu.
Kita hanya boleh lantik peguam tu sebagai wasi individu. Itu dia punya kekurangan dia. Sebabnya kita memang tidak boleh dibenarkan melantik syarikat guaman. Itu undang-undang dia. Jadi maksudnya sekarang di syarikat amanah, you lantik syarikat amanah. Kebanyakan orang tak tahu sebab dia ingat dilantik peguam tu legal firm tu, tidak. Dia lantik peguam tu secara individu. Bila lantik secara individu, dia boleh meninggal dulu sebelum itu, dan dia juga ada perasaan. Perasaan saya maksud saya macam yang kes berlaku kat Banting kan, 800,000 dia jadi pentadbir, dia bawa lagi sebab dia manusia. Kan, dia manusia dan dia sebagai pentadbir dan dia ada Amanah kuasa. lain. Dia ada pecahan kat Banting tu, kes pecahan lah 800,000 bawa lari. Jadi dia pun manusia, dia ada mungkin akan membuat sama ada kekilafan ataupun memang sebenarnya bawa lagi duit tu pun ada yang berlaku. Jadi kalau dengan syarikat amanah, dia satu organisasi. Sekiranya ada nak buat lagi pun susah sebab tertakluk kepada akta dan tak ada power untuk ambil duit tu. Dan duit tu nanti kalau bank keluarkan kepada masuk syarikat amanah, bukan masuk kepada individu. Kalau dia nanti peguam, dia mentadbir, bila keluar duit daripada bank, dia akan bagi kepada individu tadi balik, peguam tu sendiri. Tu dia disadvantage dia lah. Baik. Nombor Terima kasih, dua, Cik Syah. Okay. nombor dua, mengenai fee lah. Fee dia, kita tanya dulu lah kan. Biasanya fee dia boleh tahan jugalah peguam ni. Baik. So, dua faktor utama tu lah. Betul. Fees dan juga lawyer tu dia individu, dia tak ada akta yang mengawal. Dan dia boleh buat kes-kes macam tu lah kan, sebab dia dapat masuk dalam akaun individu dia. Dan dia pun boleh mati dulu pada pewasiat tu. Baik, terima kasih Cik Syah untuk perkongsian ilmu malam ni. So, sebelum kita akhiri, kita boleh buat cabutan bertuah lah. Alhamdulillah ramai yang mengisi kehadiran. So, kita mohon admin boleh mulakan sekarang untuk spin the wheel. Silakan. Okey, baik. Tanya kepada semua pengguna. Terima kasih juga kepada yang hadir malam ni. Anda juga adalah pemenang menghadiri kelas ilmu malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Syah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.